Monjaro ni ada kesan-kesan buruk tau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Farah Faidah dari Klinik Al-Fatih Seremban 2. Korang nak tahu tak? Monjaro ni ada kesan-kesan buruk tau. Okay, saya nak share hari ni. Yang pertama, akan bazir duit. Sebab apa? Ubat Monjaro ni dah lah mahal. Lepas tu kena beli baju dan seluar baru sebab yang lama dah longgar. Okay, yang kedua, kawan-kawan dah tak nak kawan dengan kita dah. Sebab apa? Sebab ambil ubat Monjaro ni, diorang akan rasa insecure kawan dengan kita sebab kita jadi lebih handsome, lebih cantik. Okay, yang ketiga, jadual harian kita akan terganggu. Sebab sebelum ni badan rasa lemah, letih. Tapi lepas ambil ubat Monjaro ni, badan akan rasa lebih bertenaga, ringan, kaki dah tak sakit dan lebih aktif dari sebelum ni. Jadi, kalau nak kesan-kesan buruk dari ubat Monjaro ni, jomlah try. Tapi macam mana pun, ubat ni tak boleh sembarangan ambil tau. Perlu consultation dari doktor di klinik. Okay, bye!